Aduh, terkeluar pada ekor kan, kantoi lah. Terkeluar pada ekor, alamak. Cakap mak. Agak-agak berapa kilo? Orang teka 2.8. Oh, no. Ya ke? No. Ha? Sini. Okey. Sekarang, awak teka berapa? 2.8 kilo. 3.8. 2.8. Mak 3.8. Mak 3.8? Ha. Serius lah? Ya. Okey, jom. Betul? Yakin? Kalau tak 3, awak 2.8 dia? Ha, 2.8. 3.4 ke? 3.4 lah. Okey, jom. 3.4. Kita tengok. Rasa 3. Bukan ni. Ah. Cuba try mak, timbang. Betul. Jom kita tengok geng. Bismillah. Siapa yang betul geng? Kita tengok ah. Bismillah. Huh? Hello geng, Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel, Late Curut Channel. So, aku dah lama sangat tak bersiaran dekat YouTube. Jadi hari ni aku nak turun mancing sebarau dekat spot yang aku dah lama tak pergi. Kalau korang perasan tahun lepas, banyaklah aku dapat hasil dekat spot ni. Tapi keadaan sekarang dah berubah sikit geng. Sebabnya yelah berapa kali banjir tu, 2 kali ke 3 kali banjir. Jadi keadaan sungai dia agak berubah. Ada yang bangkau hilang lah kan, ada yang tempat yang berpasir naik. Contoh kat tempat yang aku tengah pijak sekarang, mana ada pasir dulu. Jadi air sungai dah nak okey. Jadi aku nak try dulu lah kat sini lah. Aku tak ada plan pun. Sebenarnya aku nak main santai-santai je hari ni. Jadi kan sebelum tu aku nak minta maaf lah dekat korang sebab aku dah lama tak bersiaran. Lepas tu aku turun je mancing, cuma tak buat konten lah sebab aku tengah dalam proses pembelajaran pembelajaran mengedit video dekat CapCut. Sebab aku sebelum ni aku pakai kain master, jadi dekat CapCut ni aku kekok sikit lah. Mungkin video aku tak tune lah macam sebelum-sebelum ni. Bagi aku yang sebelum ni okey lah orang cakap kan. Tapi yang kalau aku edit dekat CapCut ni aku tak tahu sama ada boleh ke tak boleh kan. Okey, di kesempatan ini juga aku ingin mengucapkan aku ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua subscriber yang beragama Islam lah. Jadi kan cakap banyak pun tak guna kan. Cuaca mendung ni kan, cuaca favourite aku kan. Cuaca favourite. Sebelum ni memang cuaca gini memang mantap jiwa kan. Jom set up lancar. Silah letupan kerinduan. Lama tak merasa letupan kerinduan dalam perjalanan ini. Oh, di sini rupanya menuju destinasi. Kasihlah sambaran kerinduan satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa ganda. Ini adalah sesuatu yang tak mungkin kita elakkan. Okay. Dan ianya adalah memberi petanda bahawa ada sambaran yang tak terduga selepas ini. Okey, kalau 2 kali ini santai jiwa bergada ganda. Kalau masih terus berhenti mancing, okey? Faham tak dapat ni? Faham.
Strike. Okay. Alright. Alright. Okay, strike gang, strike. Okay. Mantap jiwa. Ledakan jarak jauh geng. Sizing. Bismillahirrahmanirrahim. Wish, besar. Alamak, besar lah pula. Besar lah pula geng. Sinilah kita tarik. Aku dah cakap dah, kalau dia jadi macam mana tu, baling sangkut ni ada ledakan misteri. Oh, santai. Tak nak dengar cakap lah. Sini. Solid. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mantap. Tarik macam gitu je kan. Alhamdulillah. Sebarau badung yang pertama. Alhamdulillah, badung yang pertama untuk tahun 2025. Ya Allah, aku ingatkan kecil, besar jugalah rupanya geng. Solid geng. Allahu Akbar. Besar weh. Uish. Berapa kilo ni Yahoo. Oh ya Allah. Cuaca mendung Cuaca yang mendung yang mantap. Besar ni. Berapa kilo ni. Ledakan jarak jauh dengan menggunakan rod daripada Sensus Conteblo V3. So reel aku pakai Kasking Brutus. Mainline aku pakai Sensus Mojiko 30LB dan leader Bosna 40LB. Dan aku pakai lure Popper Stalik Coloring geng. Alhamdulillah. Badung untuk tahun ni baru nak naik. Okey geng, hari ni 20 Mac 2025. Dengan menggunakan rod daripada Sensus, iaitu Sensus Conteblo V3
Dan juga reel Kasking Brutus. Leader mainline aku pakai Mojiko 30LB. Dan leader Bosna 40LB. Berjaya mendapatkan seekor sebarau yang bersaiz mantap. Tapi sebelum aku terlupa, gewang yang aku pakai adalah lure stalik popper kalau ring. Hook tu aku pakai hook Sensus Komodo saiz 6. Solid Alhamdulillah. Dia tak solid tapi kuat lah, kena 3 ke 4. Alhamdulillah geng. Sebarau pertama lah untuk tahun ni. Sebarau pertama yang besar untuk tahun ni. Tak tahu berapa kilo geng, tapi kalau korang nak tahu berapa kilo ni, macam biasa lah, tunggu akhir video lah. Balikkan kita timbang. Kita try tengok. Okay geng, mana yang follow aku dekat yang TikTok, dekat YouTube aku, mana yang ada follow kat YouTube aku, diorang tahu lah kat spot ni. Spot ni berapa kali aku dapat kan. Tapi aku main kat belah sana. Aku duduk sana, aku baling ke sini. Jadi tadi aku malas nak randuk, ada jalan pula. So aku try kat sini. Maknanya aku try daripada sini lah, untuk aim dekat bangkai yang ada dalam air ni. Jadi ginilah perubahan dia. Aku baru datang lah, baru nak tengok-tengok. Situ tempat aku duduk dulu. Lepas tu depan tu dia ada kayu tumbang lagi geng. Situ aku tak try balik lagi. Sebab ni aku ingat aku nak gerak ke bawah dulu sekejap. Lepas tu kalau tak ada, kita gerak balik lah. Ni pun dah pukul 10.30 lah geng. Itulah. Cantik kan? Kat sini cantik. Ni berpotensi juga ni. Kena rajin turun lah. Okay geng. Aku rasa sampai di sinilah video aku setakat ni. Jadi petang kerang aku rasa nak turun lagi. Tapi kalau ada petang kerang, kalau aku turun lagi, aku pairkan sekali dengan petang kerang punya. So ni aku buat ending terus lah. Petang kerang tak payah buat dah. So alhamdulillah, setelah sekian lama lah aku tak merasa top water yang saiz. Aku rasa ni anggaran aku dalam 2 kilo 5 ke atas lah. 2.5 kilo ke atas. Aku pun tak tahu lagi ni. Ini aku nak ajak korang pergi timbang lah ni. Kita balik, kita timbang. Ya alhamdulillah, memang dah cukup lama jugalah aku tak merasa saiz ni benda top water pula Tapi jarak jauh tadi, aku perasan tadi memang jarak jauh dia ambil tadi. Jadi tak nampak lah, ledakan tu tak nampak lah. Lagi satu ikan ni fight dia kurang daripada yang sebelum-sebelum ni. Tak tahu kenapa, mungkin dia dah faktor usia sebab terlalu tua kan. Kedegat dia pun dah tak kuat kan. Jadi alhamdulillah kan. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton sehingga akhir. Kepada korang yang baru sampai di channel Lek Curut, aku ucapkan selamat datang dan mohon tekan button subscribe untuk video-video yang lebih menarik yang akan datang. Tak ada apa dah kan. Okay, aku gerak dulu, kita pergi timbang. Jumpa di next video. Assalamualaikum dan bye. Okay gang, jom kita timbang berapakah berat ini sebarau berat sebarau ni geng. Kosong jom kita cuba teka dulu. Timbang aku yang digital tu rosak lah pula kan. Nak kena beli baru. Alah, rosak ke habis bateri ke tak tahu. Tunggu mak aku sekejap, dia nak teka. Aku teka. Aduh, apa aku teka 2.8 kilo. 2.8 kilo. Okay, nervous. Berapa kilo agak-agak nervous. Dah lama tak dapat saiz ni. Jadi excited sikit lah Mak, cepat lah. Cepat mak. Agak-agak berapa kilo.
Orang teka 2.8. Oh, no. Ya ke? No. Ha? Sini. Okey. Sekarang, awak teka berapa? 2.8 kilo. 3.8. 2. Mak 2.8. 3.8. Mak 3.8? Ha. Serius lah? Ya. Okey, jom. Betul? Yakin? Kalau tak 3, awak 2.8 dia? Ha, 2.8. 3.4 ke? 3.4 lah. Okey, jom. 3.4. Kita tengok. Rasa 3. Bukan ni. Ah. Cuba try mak. Timbang. Betul. Jom kita tengok geng. Bismillah. Siapa yang betul geng? Kita tengok ah. Bismillah. Huh? Ha. 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 Ya. Boleh tak? Boleh. Ha. Okey. Jom kita tengok berapa kilo tu geng. Ah, betul sampai. tak? Betul tak 2.8 kilo? 2.8 nampak ngam-ngam geng. Tengok. Belum. Betul orang tak timbang lagi. Nampak geng. Ngam 2.8 kilo dia gemuk sikit dia nampak besar. Geng, mantap geng. Aduh. Tak sampai 3 kilo 2.8 kilo. Ngam-ngam pula tu. Kat mana ni?